Satu doa yang khusus di bulan Ramadan sahaja. Nak tahu doa apa yang saya nak share untuk kali ni? Okay? Saya doakan. Semoga yang share, yang follow, yang komen Alhamdulillah, yang like dapat bertemu dengan malam Lailatul Qadar insya-Allah. Jadi apa doa dia? Jom ikut saya. Doa dia dalam bahasa Melayu mudah aja, boleh try sehari waktu solat insya-Allah. Apa doa dia? Ya Allah, ya Tuhan kami, ataupun Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar tu. InsyaAllah, amalkan terus doa ni. Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus doa bahasa Melayu ni insyaAllah. Nah, mudah-mudahan hampa semua dapat manfaat dan dapat sesuatu untuk diamalkan dalam sepanjang bulan Ramadan ini. InsyaAllah, mudah-mudahan anda berjaya untuk amalkan doa ni. Wallahu ta'ala a'lam. Tambat hati dengan Al-Quran.